Guys, Assalamualaikum. Kak Usama nak ambil beras untuk sumbangan esok sempena Majlis Mesyuarat Agung Tahunan Persatuan Veteran Angkatan Tentera Malaysia Cawangan Tambun Tulang. So dia jemput Kak Usama untuk rasmi, and daripada minta sumbangan untuk balu-balu. So okay guys, semoga dipermudahkan urusan perasmian mesyuarat agung esok. Lautan luas, banjaran gunung, rezeki nan melimpah. Bawah langitnya kami bernaung, rasa kasih berjuang. Bumi bertua tiada bandingannya, rela bersatu gandeng tenaga mendaulatkan negara. Dengan sepenuh keazaman, semangatmu nan wajar, keranamu rela berkorban, engkaulah pertiwi yang bercinta. Darah satria, berkorban di dada. Tinggalkan ibu, tinggalkan ayah. Maulida bin serta keluarga, gunakanlah beliau kesihatan yang berpandangan, kesejahteraan hidup serta permudahkanlah segala urusan beliau. Ya Allah, majukanlah serta murahkanlah rezeki dalam pernikahan beliau, gunakanlah kejayaan yang besar-besar serta keberkatan dalam setiap usaha yang dilakukan. Menyebut yang berbahagia Puan Maulida binti Husin untuk menyampaikan ucapan dan seterusnya merasmikan mesyuarat agung tahunan kali ke-32 PVTM Cawangan Tambun Tulang. Dengan segala hormatnya dipersilakan Puan. Saya berdiri di sini bukan sekadar seorang perasmi. Saya Puan Hajah Husnur Lida binti Haji Husin, pengasas Husnat Furniture Sdn Berhad, hadir dengan penuh rasa rendah diri dan syukur. Sebagai seorang usahawan, saya percaya perniagaan bukan tentang keuntungan, tetapi tentang nilai, tentang memberi dan tentang bagaimana kita memberi manfaat kepada ramai orang lain. Namun, lebih daripada itu, hari ini sangat dekat di hati saya kerana saya juga adalah anak kepada seorang bekas tentera. Saya berbangga dapat hadir di sini bersama ayahanda saya, Tuan Haji Husin bin Haji Mat, seorang insan yang pernah berbakti mempertahankan tanah air. Dari seorang ayah, saya belajar tentang disiplin. Dari seorang pejuang, saya belajar tentang pengorbanan. Dan dari seorang insan yang tenang, saya belajar tentang kekuatan yang tidak selalu perlu ditunjukkan dengan kata-kata. PVTM Tambun Tulang. Alhamdulillah selesai sudah merasmikan mesyuarat agung Persatuan Veteran Angkatan Mesra pula Tentera Cawangan Tambun Tulang. So alhamdulillah kita ada bagi sumbangan beras sikit, dan juga itulah kita memang selalulah teruskanlah berjuang demi negara, bangsa dan agama. Bye bye.